Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat apakah soalan yang sering membuat calon SPM pening kepala. Tapi jangan risau, kita ada guru cemerlang matematik daripada SMK Pendidikan Khas Setapak iaitu Cikgu Siti Suhaila binti Burihan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah teknik, langkah-langkah matematik ini. Dan bersama-sama kita ada murid yang hebat iaitu Syahmi Syauki dan Dayana Batrisha. Jom, topik pertama kita iaitu fungsi kuadratik. Contoh gambar di sini menunjukkan graf fungsi kuadratik. Macam mana nak cari titik K iaitu titik maksimum? Okey, untuk soalan kuadratik, fungsi kuadratik yang tanya, kalau dia tanya titik maksimum, macam mana kita nak buat? Titik maksimum adalah berkaitan dengan persamaan paksi simetri. Okey, kita tengok macam mana persamaan. Ini adalah titik maksimum. Okey. Titik maksimum, kemudian macam mana kita nak buat? Kita kena tahu dulu apakah persamaan arm dia. Persamaan arm untuk kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Pertama sekali kita kena tahu A dia apa, B dia apa dan C dia apa. A adalah yang ada X kuasa 2. Di sini A dia adalah negatif 1 sebab dia negatif X kuasa 2. Jadi A dia negatif 1. B dia adalah B yang ada X. Dekat sini B dia negatif 4X. Jadi, B dia adalah negatif 4. C adalah yang tak ada apa-apa. Dia tak ada X, tak ada X kuasa 2. So, C dia adalah 5. Okey, bila kita tahu yang mana satu A, yang mana satu B dan yang mana satu C, barulah kita masukkan dalam persamaan paksi simetri iaitu X sama dengan negatif B per 2A. Okey, X sama dengan negatif B per 2A. Jadi kemudian kita hanya perlu masukkan nilai B di dalam persamaan dan nilai A di dalam persamaan. Kemudian kita akan dapat negatif 4 perkan dengan 2 kurungan 5. And then kita hanya perlu tekan kalkulator sahaja dan kita akan dapat nilai X adalah negatif 2. Kita akan dapatlah nilai X dia adalah negatif 2. Okey, seterusnya, apabila kita dah dapat nilai X, negatif 2, kita perlu masukkan nilai X ni ke dalam persamaan yang diberikan. Persamaan yang diberikan adalah negatif X kuasa 2 tolak 4X tambah 5. Jadi, kita perlu masukkan nilai X negatif 2 tu di dalam X. Nampak X je kita gantikan dengan negatif 2. So, negatif X kuasa 2 tu kita gantikan dengan negatif 2. Kita gantikan dengan negatif. Okey. Negatif 2 kuasa 2 tolak 4 kurungan negatif 2. 4X tu 4 kurungan negatif 2 tambah 5. Jangan lupa kalau kita gantikan nilai X, kita letakkan dalam kurungan. Kemudian kita hanya perlu tekan kalkulator dan kita akan dapat Y adalah 9. Okey, selepas kita dapat nilai Y itu adalah 9, seterusnya barulah kita masukkan di dalam koordinat. Bila dia kata koordinat maksudnya, okey, sebab dia tanya titik maksimum, dia nak koordinat titik K. Koordinat titik maksimum jadi dia mesti ada X dan Y. X adalah nilai yang kita dapat tadi iaitu X adalah nilai yang kita dapat tadi iaitu negatif 2 dan Y adalah nilai yang kita dapat tadi 9. Okey, jadi pertama sekali kita kena jadikan dalam persamaan arm iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Kita tengok yang ada X kuasa 2 adalah A, yang ada X adalah B dan yang tak ada apa-apa adalah C. Kemudian kita masukkan di dalam persamaan paksi simetri X sama dengan negatif B per 2A. Selepas kita dapat nilai X, kita perlu masukkan di dalam persamaan yang diberikan. Persamaan yang diberikan, kita akan dapat nilai Y dan kita kena masukkan dalam koordinat. Iaitu mesti X dulu baru Y. Okey, itu kalau dia tanya titik maksimum. Kalau dia tanya persamaan paksi simetri.
Okey, persamaan paksi simetri tadi pun kita dah buat dah. Persamaan paksi simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A. So, sama macam tadi je sebenarnya. So, kalau koordinat tadi dia nak ada X dan Y. Tapi, kalau dia tanya persamaan paksi simetri, cukup sekadar X sama dengan negatif 2. Okey, itu untuk persamaan paksi simetri. Okey, sekiranya soalan itu dia bertanya tentang koordinat titik M. Macam tadi, dia tanya titik maksimum. Yang ini dia tanya M. Okey, kita kena tahu M bila dia pintas dekat pasi X, maksudnya dia adalah punca bagi persamaan itu. Okey, persamaan yang diberi. Okey, persamaan yang diberi adalah X kuasa 2 tambah 2X tolak 15. Dan kita kena cari punca. Sekarang ni nak cari punca mudah sangat. Kita guna kalkulator sahaja. Okey, apabila kita guna kalkulator, kita hanya perlu tekan menu. Dia ada shortcut dia, tapi saya tak nak kamu lupa shortcut dia. Jadi kamu cari, kamu tekan kanan sampai kamu jumpa equation. Okey, tekan kanan sampai jumpa equation. Dia ada tulis equation. Bila equation tu tekan sama dengan, kemudian kita pilih polinomial. Okey, yang atas adalah untuk persamaan serentak. Polinomial ni untuk kuadratik lah. Okey, kita tekanlah 2 sebab dia tulis 2 polinomial, tekanlah 2. Kemudian polinomial degree maksudnya dia tanya kuasa apa yang tertinggi. Untuk kuadratik kuasa 2 yang tertinggi sebab X kuasa 2 kan, kita tarik X kuasa 3 ke X kuasa 5. Kuadratik X kuasa 2. Jadi tekanlah 2 sebab kuasa 2 yang tertinggi. Kemudian kita hanya perlu masukkan nilai yang diberikan. Okey, so sama macam tadi, A adalah yang ada X kuasa 2. Yang first kali kita tengok X kuasa 2 dia apa? Dia adalah X kuasa 2 tak ada nombor. Kalau tak ada nombor maksudnya kita masukkan 1 di situ. Kemudian tekan sama dengan, kemudian X. X adalah 2. So kita tekanlah 2, tekan sama dengan, kemudian C dia adalah negatif 15. Jangan lupa negatif jangan tulis dekat tolak, tekan negatif, kemudian 15 sama dengan, okey, kemudian kita tekan je sama dengan lagi. Kita akan dapat nilai X dia sama dengan 3. Dan nak tahu nilai X lagi 1, kita hanya tekan sama dengan lagi. Kita akan dapat X dia sama dengan negatif 5. Okey, cuma dekat sini ada 2 nilai, negatif 5 dan juga 3. Okey, ada 2 nilai kat sini, negatif 5 dan juga 3. So, yang mana satu? Negatif 5 adalah yang dekat sebelah kiri, negatif 5. Okey, 3 adalah yang di sebelah kanan, 3. So, dia tanya adalah titik M. Titik M di sebelah kanan. Jadi, M adalah 3. So, kalau soalan itu tanya kuadratik yang mengenai pintasan X, yang kena dekat pintasan X, cara dia adalah kita tekan kalkulator untuk tahu apakah punca dia. Bila tahu punca dia, kemudian kita mudah saja tekan kalkulator dah dapat jawapan. Okey, so seterusnya, jika dia tanya nilai K, tadi nilai M ni nilai K pula. Bezanya tadi, dia tanya nilai titik yang ada dekat pintasan paksi X. Sekarang ni, dia tanya dekat persamaan. Kat hujung sekali, negatif X kuasa 2. Dia bagi negatif X kuasa 2 tambah 6X tolak K. Dia tanya K. K ni nilai yang dalam persamaan. Okey, kena tahu untuk persamaan kuadratik yang hujung sekali, C ni adalah pintasan Y. Jadi kat sini yang mana? Yang X, yang memintas X ni adalah punca-punca dia lah. Tapi kita tengok untuk C, negatif K ni adalah pintasan Y. Negatif 8. Jadi disebabkan dia dah ada negatif, jadi K tu adalah 8. Tengok saja kalau dekat persamaan hujung sekali tak ada X kuasa 2, tak ada X, maksudnya dia adalah pintasan Y. Ambil saja nombor yang di pintasan Y. Okey, seterusnya. Kalaulah dia tanya soalan yang memerlukan lakar. Kalau lakar-lakar ni kita tengok dulu. Okey. Okey, kalau soalan yang dia suruh lakar. Okey, untuk lakar ni lagi senang. Macam yang saya cakap tadi, kalau soal dekat persamaan
Kalau dekat persamaan kuadratik, okey, kalau dekat persamaan kuadratik tu dia tak ada x dan tak ada x kuasa 2. Dia ada 16 sahaja. Bila ada nombor sahaja, dia adalah pintasan y. Jadi maksudnya dia mesti memintas di y ni dekat 16. Okey, dekat 16. Kemudian disebabkan kita tengok x kuasa 2 dia. X kuasa 2 dia kalau tak ada apa-apa simbol kat depan ataupun positif, maksudnya graf dia adalah senyum. Tapi kalau dia ada negatif x kuasa 2, graf dia adalah masam. Jadi disebabkan kat sini x kuasa 2 tambah 16. X kuasa 2 tu tak ada apa-apa simbol kat depan. Maksudnya dia adalah positif. Jadi dia adalah graf senyum. Semudah itu sahaja. Okey. Kemudian kalaulah yang ini pula macam graf dia. Dia negatif. Dia ada negatif. Negatif x kuasa 2 tolak 10. Jadi disebabkan dia tolak 10, so maksudnya pintasan y dia adalah negatif 10. Tulis je lah negatif 10. Kemudian disebabkan dia negatif x kuasa 2, bila ada negatif, dia graf dia masam. Dah dapat markah. Hanya semudah itu sahaja untuk soalan kuadratik. Okey, seterusnya kita akan pergi ke graf gerakan pula. Okey, untuk graf gerakan, jika dia tanya nyah pecutan, okey. Graf gerakan walaupun dia macam lain, berbeza-beza, laju pecutan, nyah pecutan, tapi cara dia adalah sama. Okey, kalau dia cakap hitung nyah pecutan bagi 8 saat pertama. Bila dia cakap 8 saat pertama, maksudnya kita hanya perlu tengok 8 saat yang pertama sahaja. 8 saat pertama sahaja. So, kalau nyah pecutan maksud dia ada perubahan laju dekat situ. So, maksudnya yang dekat menegak ini atas tolak bawah, 15 tolak 10. Atas tolak bawah, perkan dengan masa dia pun 8 tolak 0. Kita fokus sebab dia cakap 8 saat. Kita hanya perlu tolak je. 8 tolak 0. Kemudian kita akan dapat 15/8. Ada juga yang jawab meninggalkan pecahan. Kalau kita nak tekan kalkulator, kita hanyalah tekan sahaja. Okey. Untuk kalkulator, bila dah keluar kuadratik macam ni, hanya tekan shift 9. Shift 9 untuk reset. Kemudian tekan 3, tekan sama dengan 2 kali. Dan dia akan kembali kepada asal. Okey, tadi kita nak tekan 15 perkan dengan 8. Sama dengan. Okey, kalau dapat pecahan, kita nak tukarkan kepada perpuluhan, kita hanya tekan SD. Kemudian kita akan dapat 1.875. Okey, 1.875. Dia dah bagi dah, dia nak dalam meter per saat. Meter saat kuasa negatif 2. Okey, itu kalau dia tanya nyah pecutan. Kita hanya perlu tolakkan. Kita macam kecerunan paksi Y, yang atas tolak yang bawah. Laju akhir tolak laju awal. Perkan dengan masa akhir tolakkan masa awal. Terus dapat nyah pecutan. Okey, seterusnya, kalaulah soalan itu bertanya tentang laju seragam. Untuk laju seragam, kita hanya tengok laju seragam ni maksudnya dia bawa motor tu sama je, 80 je dia bawa. Dia tak ada 80 laju pecut, dia tak ada slow, dia sama je laju dia, maintain. Okey, untuk laju seragam ni jadi kita kena tengok graf yang laju dia rata je, dia maintain sahaja. So yang ini kita ambil je, bila dia kata laju seragam, kita ambil saja yang rata itu adalah 80. So laju seragam adalah, jawapan dia adalah 80 km per jam. Semudah itu sahaja. Okey, itu kalau laju seragam. Okey, kalau dia tanya hitung nilai T dalam jam. Okey, hitung nilai T dalam jam. T ni maksudnya masa. Masa yang dia bagi dekat sini, macam mana kita nak tahu masa? Kemudian kita cari balik, ada lagi tak maklumat yang dia bagi? Ada lagi tak maklumat yang dia bagi dalam soalan? So dekat soalan ni dia bagi maklumat jarak yang dilalui adalah 240 km. Okey, kena tahu kalau graf tu adalah laju lawan masa,
Jarak dia adalah luas di bawah graf. Okey. Kalau graf laju lawan masa, jarak dia adalah luas di bawah graf. Okey, jadi kita kena tahulah luas dia. Dekat sini kita boleh bahagikan kepada bentuk A dan juga bentuk B. Dia ada bentuk A dan juga bentuk B. So, kita kena jumlahkan. Bentuk A, trapezium. Dekat sini trapezium dan bentuk B pun trapezium. Kita kena jumlahkan sama dengan 240. Kena tulis jalan kerja penuh. Matematik tak ada shortcut. Mesti walaupun kita menggunakan kalkulator, jalan kerja adalah sangat penting. Jadi kita boleh tulis, kalau rumus trapezium, dia mesti 1/2 kurungan hasil tambah atas tambah bawah. Maksudnya hasil tambah sisi yang selari. Iaitu atas ni adalah 1/0.5. Iaitu 1/0.5 kita akan dapat 0.5 tambah 1/0.5 tu kita ambil yang bawah ni lah, masa bawah. Okey, kemudian tambahkan dengan panjang sisi selari yang dekat bawah ni, iaitu 1 jam tu, tambah 1. Kemudian kita darabkan dengan tinggi. Tinggi tu kita ambil 80, tinggi untuk trapezium tu. Okey. Kemudian kita akan tambahkan. Kita akan tambahkan pula dengan trapezium B. Trapezium B 1/2, saya tulis bawah, tambah 1/2 kurungan hasil tambah sisi yang selari. Sisi yang selari macam tadi terbalik. Sisi dia atas dengan bawah. Yang ini sisi yang selari. Selari ni maksudnya sama-sama tegak. Macam kamu lumba lari, sama-sama tegak. Tak ada, bukan yang sengit sebelah. Kaki yang kamu kalau lari, kalau seorang tegak dan seorang pula lari sengit, bertembung. Sebab tu dia kata selari. Bila lari sama-sama dia tegak je. Sisi yang sama-sama tegak. Yang kita akan tambahkan. Okey, so sisi yang sama-sama tegak iaitu 80. 80 tambahkan dengan yang tinggi ni adalah 160. Kemudian kita darabkan dengan tinggi. Tinggi dia T tolak 1. Dekat sini yang kita tak tahu apa nilai T, kita kena tolakkan. T tolak 1. Walaupun kita tidak tahu, kita tulis je. Kalau kamu tulis je rumus trapezium A tambah rumus trapezium B, kemudian akhir sekali, sekejap ya. Kemudian akhir sekali kamu sama dengankan 240. Akhir sekali sama dengankan 240. Lengkap yang ini barulah kamu akan dapat markah yang lengkap lah. Pastikan tambah, tunjuk jalan kerja luas. Luas di bawah graf, kemudian sama dengankan jarak yang dibagi 240. Okey, kemudian seterusnya kamu hanya perlu boleh tekan kalkulator terus untuk dapatkan nilai T. Okey, contoh macam mana kita nak dapatkan nilai T. Nak lagi senang sebenarnya kalau kita ringkaskan satu persatu. Okey, kalau kita nak buat panjang-panjang pun boleh, tapi takut nanti tersilap tekan masa kalkulator. Okey, so contoh, kalau 1/2 ni kita tekan kalkulator, pecahan 1, kemudian 1/2, 1/2, kemudian darabkan dengan 0.5 tambah 1, kita akan dapat 1.5. Okey, sekejap ya. Pastikan bukan kat bawah lah, kena tekan dulu, kemudian darabkan dengan 1.5. Kemudian darabkan dengan tinggi dia adalah 80. Kamu akan dapat 60. So, 60 tambahkan dengan, okey, kalau yang ini 60 ni hanya untuk dekat depan ni sahaja. Hanya untuk trapezium A. So, kalau trapezium A kita dah tahu 60, tapi trapezium B yang kita tidak tahu. Kalau trapezium B yang kita tidak tahu, kita boleh je tekan kalkulator 60, kemudian tambahkan dengan, buka kurungan. Okey, kita kena kurungkan sebabnya kita kena kurungkan sebab ini adalah trapezium yang lain. Okey, 60 tambah 1/2, 1/2, kurungkan 80 tambah 160
kemudian darabkan dengan T tolak 1. Okey, yang ni yang ramai yang tak tahu macam mana nak guna kalkulator. Darabkan dengan T tolak 1. Dekat kalkulator tak ada T, tapi kita letak X lah. Boleh je letak X, tapi kena tekan alpha dulu. Kemudian X adalah dekat tutup kurungan. Okey, tekan alpha, kemudian X tolak 1. T tolak 1 tu kita tukar jadi X tolak 1, kemudian kita tutup kurungan. Okey, pastikan kurungan tu cukup. Kurungan untuk yang besar ni sebelum 1/2 tu kita belum tutup lagi. Kita kena tutup kurungan. Barulah bila kurungan tu cukup, baru kita sama dengankan. Sama dengan, jangan tekan sama dengan yang bawah. Tekan alpha sama dengan, okey, dekat bahagian calculation ni, CALC. Okey, alpha sama dengan, kemudian baru kita tulis 240. Okey, so kemudian baru kita tekan shift solve. Dia kadang-kadang boleh. Kalau tak boleh, maksudnya kita kena ringkaskan lagi. Okey, kemudian kita tekan shift, kemudian solve. Dekat sebelah option, shift solve. Okey, kita akan dapat, dia tulis X sama dengan kosong. Kita kena tekan sama dengan. Barulah dia akan terus bagi X adalah 2.5. So, macam tadi tu, kita boleh terus je buat T sama dengan 2.5. Ini yang selalu murid tak boleh selesaikan, tapi sekarang boleh. Okey. Tapi sekarang boleh guna kalkulator sahaja. Boleh guna kalkulator sahaja, kena tahu cara dia adalah kita kena menggunakan alpha X. Dekat tutup kurungan untuk alpha X, kemudian sama dengan dia adalah alpha sama dengan ada dekat soft tu, alpha. Sebab tulisan yang warna merah adalah untuk gunakan alpha dan tulisan warna kuning adalah untuk tekan shift. Okey, kemudian baru kita tekan last sekali, baru kita tekan shift solve, kemudian baru kita akan dapat sama dengan berapa. Okey, itu untuk nilai T dalam jam. Okey, seterusnya kadar perubahan laju 1 jam terakhir. Kalau dia tanya kadar perubahan laju untuk 1 jam terakhir sahaja. Okey, so contoh saya padam dulu. Okey, so 1 jam terakhir kita dah dapat dah nilai T ya. Kita sudah dapat nilai T adalah 2.5. 1 jam terakhir, walaupun dia kata ini antara 2.5 dengan 1 ni adalah 1.5 jam, tapi dia nak 1 jam, tak ada masalah sebab bila dia ada garis yang sama, kecurunan yang sama, maksudnya laju dia adalah sama. Jadi disebabkan 1 jam terakhir, kita fokuslah dekat tempat 1 jam terakhir ni. Kita hanya perlu macam nyah pecutan tu juga, tapi ini laju dan juga masa, kadar perubahan laju. So 160 tolak 80 perkan dengan 2.5 tolak 1. Dia mesti kecerunan. Kalau dia tanya pecutan, lajunya pecutan, kadar perubahan laju, semuanya berkaitan dengan kecerunan graf Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Maksudnya yang tegak ni 160 tolakkan dengan 80 perkan dengan 2.5 tolak 1. 160 tolak 80 perkan 2.5 tolak 1. Kemudian kita hanya perlu tekan kalkulator 80 bahagi 1.5 ataupun kita boleh je tekan ikut urutan lah. Kemudian kita akan dapat, kalau pecahan kita kena tekan SD untuk tahu perpuluhan dia berapa. Kemudian kita akan dapat 53.33. Kemudian kita letaklah nilai yang dia nak. Dia akan cakap kilometer per jam. Kilometer jam kuasa negatif 2. Kena berhati-hati sebab kadang-kadang dia bagi masa dalam minit tapi dia nak kilometer per jam. Okey, untuk soalan yang macam ni pula. Untuk soalan yang macam ni, dia bagi dua pilihan graf. Maksudnya ada dua bas dekat sini. Kemudian macam mana jarak perjalanan X dari KL ke JB. Manakala dia ada bagi graf dan soalan dia adalah tempoh masa bas itu berhenti. Macam tadi, dia bertanya laju seragam. Okey, kalau laju seragam, kalau graf laju masa kita ambil yang rata.
Kalau untuk graf jarak masa, bila dia cakap berhenti, maksudnya jarak tu tidak berubah. Okey, yang menaik ini adalah daripada 0 hingga ke 110. Kemudian dia berhenti, stop je, jarak tu tak berubah. Kemudian baru dia meningkat ke 350. Jadi, kalau dia tanya berhenti pun tengok yang rata. Rata berapa lama? Tapi kita tak ambil 110 sebab 110 tu adalah jarak. Dia tanya tempoh masa. Bila tempoh masa, kita akan ambil di paksi X, tempoh masa. So, kita akan ambil masa dia antara yang dia rata ni adalah antara 2.5 dan 1. Jadi, kita hanya tolakkan sahaja. 2.5 tolak 1 akan dapat 1.5. Okey, so seterusnya, dia tanya beza purata laju. Okey, untuk purata laju. Laju purata adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, kita tengok macam mana dia cakap jumlah jarak bahagi jumlah masa tu. Okey, kita tengok jumlah jarak bahagi jumlah masa. So, kalau laju adalah jumlah jarak bahagi jumlah masa, kita tengok satu persatu. Contohnya kalau KL. KL ni adalah bas X sebab dia cakap beza. Bila beza, kita kena kira dua-dua laju purata. Okey, untuk bas X, dia adalah laju KL ni. Untuk bas X ni adalah kita kena nak tahu apakah laju purata KL. Jadi, kita kena tahu jumlah jarak bahagi jumlah masa. Untuk jumlah jarak tu, kita kena tengoklah jarak dia hanyalah 350 bahagikan masa dia sampai 3 jam. Semudah itu sahaja. Laju bas X adalah 350 bahagikan dengan 3. Hanya tekan je kalkulator, 350 bahagi 3 sama dengan, jangan lupa pecahan, kalau nak ke perpuluhan tekan saja SD. Dapatlah 116.67. Itu untuk bas X. Kemudian kalau bas Y, okey. Bas X tadi sebab dia terus je. Kalau bas Y, laju purata, kita nak tahu jarak dia. Kita kena tambahkan 110, kemudian dia naik ke atas. Dia naik ke 350. So, masih sama sebab dia tak ada kejap naik, kejap turun, pergi atau balik. Dia pergi saja. Jarak dia masih lagi sama, 350. Cuma masa sahaja yang berubah sebab masa yang diambil adalah 4 jam. Yang paling hujung ni adalah 4 jam. So, kita hanya 350 bahagikan dengan 4. Bahagikan dengan 4. Kemudian kita akan dapat SD untuk tukar kepada perpuluhan. Kita akan dapat 87.5. Kemudian, bila ditanya beza, maksudnya kita kena tolakkan. 116.67 tolakkan 87.5. Itu untuk beza. Jadi, kena ingat, kalau laju purata, kita mesti jumlah jarak bahagi jumlah masa. Kalau laju, kita tengok saat yang mana. Maksudnya yang belakang ni kita akan tolakkan sahaja yang berkaitan. Tapi kalau laju purata, kita akan kira jumlah jarak daripada awal hingga hujung perkan dengan masa daripada awal hingga hujung. Okey, seterusnya. Soalan antara yang favourite juga adalah huraikan gerakan. Macam mana kita nak huraikan gerakan suatu kenderaan? Okey, kalau dia tanya, kalau untuk graf, kalau graf yang macam ni, graf gerakan, kalau dia suruh huraikan, dia mesti ada 3 perkara penting dalam topik graf gerakan, iaitu dia mesti ada jarak. Macam sekarang kan musim jamilah, so mesti ada jamilah ni. Mesti ada jarak, mesti ada masa dan mesti ada laju. Maksudnya kita kena cakap lah, macam tadi dia tanya bas KL. So kita kena cakap, bas KL bergerak sejauh berapa kilometer? Mesti ada jarak. Bas KL, huraian dia, bas KL bergerak sejauh 350 km untuk jarak. Dalam masa, KL ni sampai 3 jam kan? Dalam masa 3 jam dan dengan laju, berapa tadi kita kira laju? 116.67. Mesti ada 3 benda. Kalau huraikan gerakan, mesti ada jamilah, jarak, masa dan laju. Bas bergerak dengan jarak 350 km dalam masa 3 jam dengan laju 116.67 km per jam. Okey, itu untuk kalau soalan yang ditanya huraikan gerakan.
Okey, yang terakhir untuk graf gerakan adalah kalau dia cakap hitung jarak perjalanan. Okey, hitung jarak perjalanan yang dilalui dalam masa 20 saat pertama. Okey, untuk hitung jarak perjalanan yang dilalui oleh Zarah itu dalam 20 saat pertama. Macam yang saya kongsikan sebelum ni, kalau kita nak kira jarak adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okey, jadi maksudnya dia tanya ni 20 saat pertama sahaja. Jadi kita hanya tengok sampai ke 20 saat pertama. Kita tengok bentuk apa yang ada dekat 20 saat pertama ni. Iaitu ada bentuk A dan bentuk B. Ada segitiga dan juga trapezium. So, segitiga adalah 1/2 darat tapak darat tinggi. 1/2 darat tapak 15 darat tinggi adalah 15 ni tapak dia lah. Okey, kemudian tinggi dia adalah segitiga ni tinggi dia adalah 40. Darabkan dengan 40. Kemudian tambahkan dengan untuk trapezium. Trapezium macam saya cakap tadi mesti ada 1/2. Kemudian hasil tambah sisi yang selari sama-sama tegak atau sama-sama melintang. Sisi yang selari. Kita tambahkan. Okey, yang untuk yang pendek ni adalah 15. Tambahkan dengan sisi yang panjang adalah 40. Okey, kemudian darabkan dengan tinggi dia. Okey, tinggi dekat sini, tinggi kita akan ambil yang kaki sengit sebelah. Satu tegak, satu sengit. So, tinggi dia adalah 20 kena tolakkan dengan 15. Kita akan dapat 5. Bila kita kira, tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan. So kena faham kalau dia tanya jarak perjalanan. Okey, kalau dia tanya laju, pecutan atau nyah pecutan, kita akan kira dekat yang menegak. Beza dekat paksi Y ni perkan, kamu kena tolakkan, kemudian perkan dengan paksi X. Beza yang dekat paksi X. Itu kalau untuk laju, pecutan, nyah pecutan, kadar perubahan laju. Okey, kalau dia tanya jarak, maksudnya kamu kena cari luas di bawah graf. Luas. Jadi kena mahirlah luas segitiga, luas segi empat dan luas trapezium kena mahir. Kemudian kalau dia tanya huruf-huruf yang tu, maksudnya kamu kena tulis juga. Luas di bawah graf tu kena tulis je panjang-panjang sama dengan berapa nilai yang dia bagi. Kemudian seterusnya baru menggunakan kalkulator untuk shift solve untuk cari huruf nilai yang dia bagilah. Okey, itu sahaja untuk kuadratik dan graf gerakan.